Himpunan Melayu Berdaulat. Saya nak tahu juga dekat mana daulatnya Melayu. Terengganu 97% orang Melayu, Kelantan 95%, Perlis 88% dan Kedah ada 80% orang Melayu. Tolong bagi tahu saya dekat mana daulatnya Melayu di 4 negeri di bawah pimpinan PAS ini. Sebab tu rakyat dah bosan dengan cara PAS. Rakyat dah menyampah dengan cara PAS. PAS ini retorik semata-mata. Cakap, kerja tak buat apa. Mesej saya dekat mana daulatnya Melayu. Yang pertama, IPR yang diinisiatifkan oleh YB Menteri Rafizi. Daripada peserta yang hanya pendapatan dari RM500 ke RM700 sebulan dah meningkat kepada RM7,000 sehingga RM15,000 sebulan. Itu mendaulatkan Melayu sebab yang ramai terlibat dalam program IPR adalah Melayu. Nampak? Yang kedua, kecelakaan gaji pejabat awam. Nampak? Yang ramainya pejabat awam ni siapa? Melayu. Betul? Itu mendaulatkan Melayu. Geran sekolah pondok dikembalikan balik pada sekolah pondok. Itu siapa yang dapat? Orang Melayu, orang Islam. Itu mendaulatkan Melayu. Saya masih lagi duk fikir apa yang PAS buat yang mendaulatkan Melayu. Saya tambah lagi untuk menyakitkan hati penganjur Himpunan Melayu Berdaulat ni. Penerima SARA 5.4 juta orang. Yang ramainya siapa? Orang Melayu. Betul? Itu mendaulatkan Melayu. B40 yang menerima banyak bantuan daripada kerajaan. Yang ramainya B40 siapa? Melayu juga. Itu mendaulatkan Melayu. Sebab itu PAS jangan cerita banyak. Sebab PAS lagi mana PAS gagal untuk menunjukkan apa yang mereka buat untuk orang Melayu. Apa yang mereka buat untuk mendaulatkan orang Melayu. Tak payah nak berhimpun, tak payah nak berkumpul. Sebab mereka dah pernah berkumpul untuk RU 355 dekat Padang Berbuk. Betul? Yes, mereka dah berkumpul. Mereka dengan semangatnya, mereka dengan jiwanya. Namun bila mereka jadi kerajaan, tuan-tuan dan puan, mereka tetap gagal melaksanakan RUU 355. Mereka tidak mendaulatkan Melayu. Mereka tidak mendaulatkan Islam. Sehingga hari ini Terengganu masih lagi gagal melaksanakan hukum hudud. Tidakkah rakyat Melayu paling ramai dekat Terengganu? Kenapa Terengganu masih lagi gagal? Sama juga macam Kelantan. Nampak? Jelas tidak ada pun pencapaian mereka untuk mendaulatkan Melayu, untuk mendaulatkan Islam ketika mereka jadi kerajaan. Malah tanah orang Melayu dekat kampung Sungai Baru hilang waktu zaman mereka memerintah. Mereka rampas menggunakan akta. Nampak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.